Assalamualaikum. Hari ni kita tentang bab kompos dan peta juga. Tapi kita nak buat ada dia punya, orang panggil, ada part-part dia. Part dia kali ni kalau ada rintangan, macam mana kita nak buat lencongan menggunakan kompos. Makna kita buat lencongan untuk melepasi halangan lah. Okey. Contoh dia, kalau kita dah set bearing, target dia di sebelah sana. Di sebelah, contoh ini depan ni sungai lah. Kita buat lencongan ke kiri ataupun ke kanan. Ke kiri ataupun ke kanan. Ini sungai ni. Contoh target kita. Target kita pokok tu. Pokok besar tu. Kita gunakan kompos dulu. Kita ambil dia punya bearing dulu. Okey, bearing dia kita dah ambil dah. Ke pokok tu, arah tujuan kita. Bearing kita 20. Bearing. Kita punya halangan lah, contoh sungai lah ataupun parit. Dia punya halangan. Okey, kita nak buat lencongan, kita panggil lencongan. Kita tengoklah keadaan tu yang mana mudah, ke kiri atau buat lencongan bagus ke ataupun ke kanan. Kadang-kadang kita nak tengok juga halangan kiri kanan tu yang mana paling senang. Kalau susah, kita buat belah kanan ke lencongan ataupun belah kiri. Kita buat asasnya seperti 90 darjah lah. Okey, dua perkara kalau kita nak buat lencongan. Pertama kali, kita mesti ambil kompos bearing. Selepas tu kita kira langkah. Berapa langkah sampai penghujung rintangan tu. Penghujung rintangan tu dia punya border, itu contohlah saya nak tunjuk ni, itu sarang anai-anai. Makna kita kira langkah sampai penghujung itu, kita kira berapa langkah, dan kita tengok juga bearing kompos. Sebab bearing kompos penting juga, sambil kita kira langkah tu, sambil kita tengok bearing, takut dia melencong jauh kan. Dan kita mesti kena tengok penanda jugalah. Kalau kita buat lencongan tu, penanda untuk buat lencongan tu, kita cari penanda pokok ke kayu tu sama dengan bearing yang kita buat itu tadi. Okey, mula-mula kita ambil bearing dulu. Kita buat straight. Kita buat lencongan 90 darjah atau kotak 4 segi. Maknanya kita buat macam ni lah. Macam ni. Mula kita ambil bearing dulu. Lepas kita ambil bearing, kita mula jalan. Kita kira langkah. Start dari yang mula ni. 1, 2, 3, 4, 5. Kita udah ambil bearing tadi, okey. 100. Lepas tu kita kira langkah. Okey, kita dah ambil tadi 15 langkah. Sampai penghujung rintangan tu. Makna hujung sungai ke parit yang kita tak perlu nak cross dia. Makna kita dah sampai penghujung rintangan tu. Tadi saya kira sampai busuk tu, dia punya rintangan last, makna 15 langkah. Kita buat jalan terus tadi 15 langkah tadi sampai penghujung busut. 15 langkah. Lepas tu kita buat ke hadapan sana. Makna kita buat 90 darjah lah. Kira
Kira bearing lagi lah. Bearing dengan langkah. Sampai lebar rintangan tu, kita kira dia punya langkah tu. Tadi kita dah datang dari sana, kira langkah dengan set bearing. Lepas tu kita buat macam ni balik sampai hujung rintangan ni. Okey. Kita set bearing. Okey, bearing dia 20. Lepas tu kita jalan lah kira langkah. Okey, kita dah set tadi bearing tadi ke depan tadi. Dia punya bearing 20. Dia punya langkah apa ni 15. Langkah. Kita dah buat tadi bearing tadi 20 darjah. Lepas tu dia punya langkah 20 tapak. Lepas tu kita ambil balik untuk target yang kita buat tadi, yang mula tadi. Apa ni dia punya target tu 20 darjah. Yang ini tapak yang akhir tadi lah sampai 20 langkah tu. Dia 20 langkah. Lepas tu kita ambil juga bearing. Bearing dia yang ini berapa? Okey. Bearing dia 280. 280. Lepas tu kita kira langkah balik yang start yang bermula tu, makna 15 langkah untuk sampai dia punya target pokok tadi. Kita punya apa ni point tadilah. Okey, yang last kita kira balik mana kita mula tadi. 15 langkah. 15 langkah, lepas tu bearing kita set jugalah. Makna bearing dia kita dah set lagi. Okey, 280 kita set. Kira kita langkah balik start macam yang mula, berapa langkah tadi. Okey lah. Okey, lepas kita dah sampai 15 tu, lepas tu kadang-kadang kita punya target tu dalam hutan, maklumlah dalam hutan, kita kena cari jugalah. Walaupun 15 langkah, tapi kena cari. Kadang-kadang hutan susah kita nak nak cari dia kan. Walaupun kita ada bearing tadi. Okey, target kita tadi yang permulaan tu 20 darjah. Makna kita dah dapat dah. Ini penanda dia 20 darjah. Lepas tu bila kita sudah tengok ni bearing tu, makna kita teruslah arah dia. Kita dah lepas tadi halangan, kita setting balik bearing dia 20 tadi seperti yang asal. Ini sebagai penanda aja pasal dia seberang sungai ataupun seberang laut. Sebagai penanda aja sebab kita nak kira langkah dengan bearing. Sudah kita buat tu, kita ikut tadi bearing awal tu. Makna bentuk dia tadi macam mana? 1. Lepas tu 2. Lepas tu 3. Lepas tu dapat penanda ni, kita setting bearing, kita terus jalan. Terus. Lepas tu kalau kita rajin apa lagi, depan tu kita cari lagi target bearing supaya kita tak lari kita punya bearing tu.
Okey, ini penerangan ringkas yang macam mana kita buat praktikal tadi. Okey, yang pertama tadi kita start kira langkah dia 15 sampai penghujung rintangan ni. Dia punya bearing 100. Lepas tu kita cari lagi langkah. Ini last rintangan dia kan. Last rintangan, cari bearing dia 20. Langkah pun 20. Dah habis dah rintangan. Makna kat sini sungai. Makna udah atas darat lah kita ni. Bukan dalam air kan. Contoh ini sungai. Tadi rintangan. Zap, zap. Lepas tu kita ambil bearing lagi. Bearing dengan langkah. Tapi beza dia, langkah dia ikut sama yang pertama ni. Sini. Bearing dia. Sama je dia punya tu. Ni langkah 15. Ini pun 15 langkah. Okey, sebab apa kita mesti ambil bearing juga. Kita nak buat lencongan ni. Sebab kalau kita kira langkah je, kadang-kadang kita tersasul kiri kanan, kiri ke kanan kan. Bila ada bearing, kita sebagai panduan lah. Yang ini pun kena kira bearing. Yang ini pun kira bearing juga. Sebab kalau kira langkah, kadang-kadang kita tersasul dalam hutan, bawa ke kiri ke kanan ke, ternaik atas bukit ke. Yang penting langkah ni. Bearing tu sebagai panduan kita supaya kita tidak melencong jauh lah. Sambil nak ambil bearing yang ini, kita tengok jugalah panduan tu. Panduan pokok ke apa depan tu, yang paling besar lah, yang paling mudah dilihat. Supaya kita tak ada tersasar bila kita berjalan kira langkah tu. Rasanya cukup lah, rasanya semua faham ni. Tinggal lagi kita nak ulang kaji lah. Siapa yang tak tahu tu boleh rujuk lah apa yang saya buat ni. Mungkin ada kekurangan apa ni, terlebih ke saya ajar ni. Boleh lah bagi apa ni dia punya replay balik, komen yang ini kurang ke apa ke. Sebab lagi satu, kalau kita buat lencongan dalam kawasan yang tebal-tebal, yang hutan tebal lah, hutan tebal. Lepas tu cabaran banyak, rintangan banyak, bukan senang tapi kaedah dia paling asas tu, kita buat apa ni 90 darjah lah petak ni. Zap, zap, zap. Mana udah dapat tu, terus ikut kita punya arah tujuan kita yang pertama tadi, bearing. Okey, cukup setakat itu saja. Okey, assalamualaikum dan salam horas.